Yang ni lampu kepala tau. Dia bagi sekali dengan tali macam ni. Tali ni senang je nak pasang. Tengok ni, dia bentuk T macam ni kan. Bahagian dekat bawah ni korang boleh letak dekat bahagian atas macam ni. Yang atas ni dia macam serum macam tu tau. Korang masuk je ikut dia punya laluan tu. Okey, masuk je macam tu, tekan sikit. Lepas tu biar jadi macam ni. Biar jadi macam ni. Okey, lepas tu yang lagi dua ni korang je masuk je untuk kiri dan juga kanan. Akan jadi macam ni lah. Okey, dekat bahagian bawah ni dia ada button on off tau. Bila kita tekan ni dia ada 3 level tau. Satu yang besar macam ni, satu yang kurang sikit, satu lagi yang berkelip-kelip. Jadi sesuai lah kalau nak pakai untuk kereta breakdown ke tiba-tiba kan, boleh pakai macam ni supaya orang lalu tu dia tahu kita tengah ada masalah. Tali ni nak buat apa? Tali ni boleh pakai dekat bahagian kepala macam ni. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh pakai kepala. Lepas tu nak on, dia tekan je on off kat bawah ni. Tekan, dah boleh lah sulah apa-apa. Nampak? Tegang tau dia punya ni. Okey, tapi kalau habis bateri kan, korang jangan risau. Korang boleh cas dia. Dia bagi sekali dengan kabel type C ni. Dia cabut je dekat bahagian bawah ni. Dia dah tulis type C kan. Tarik je, congkil sikit, cabut. Lepas tu dah boleh cucuk dekat bahagian sini. Dah boleh cas je. Okey, cas setengah jam dah boleh penuh dah. Yang ni kalau kena hujan pun tak ada masalah. Tapi korang kena tutup dah dekat bahagian cas ni kan. Tutup bagi kemas-kemas, tekan kuat-kuat. Lepas tu dah boleh dah nak pergi hiking ke, kena hujan ke, tak ada masalah. Okey, dapatkan sekarang ni bagi sekali dengan type C macam ni. Tak perlu tukar bateri dah. Cas je. Dapatkan sekarang tahu harga dengan promo. Link saya dah bagi.